Pernah tak anda terfikir, apa yang buat sekolah kita ni bergerak setiap hari? Kenapa semuanya nampak teratur? Mula-mula, kita ada perisai sekolah, iaitu pengawas sekolah. Mereka bukan polis, tapi cerminan disiplin. Bila disiplin terjaga, fokus kita pada pelajaran takkan terganggu. Ketenangan, itu kunci kecemerlangan akademik. Tapi disiplin saja tak cukup. Kita perlu sentiasa tambah ilmu di pusat sumber. Pengawas pusat sumber, mereka pastikan bahan ilmu sentiasa tersedia untuk kita. Tanpa mereka, kita mungkin sesat dalam mencari fakta. Sekolah bukan tempat belajar sahaja, ia tempat kita membesar dengan pelbagai emosi. Kadang-kadang kita sedih dan kecewa. PRS, pembimbing rakan sebaya, telinga yang mendengar bila kita buntu. Kecemerlangan bermula dari jiwa yang tenang, kan? Dan jangan lupa, pemimpin yang paling dekat dengan kita, nadi setiap kelas. Ketua dan penolong kelas, jambatan antara guru dan murid. Tanpa mereka, bilik darjah boleh jadi pasar malam tau. Bila empat nadi ini berdegup seiring, itulah resepi sebenar sekolah cermelang. Kita semua satu pasukan. Jom banggakan sekolah kita.